Terus ya. Ini bukit musibatnya ni. Langkah demi langkah. Live daripada busuk-busuk di Pekalau Ulu. Menyampah hari ni. Daripada pagi Tasik Pedu. Lepas tu jalan baling pula. Musibat betul kan. Lepas tu kat sini pula. Pekalau Ulu tu ingat jalan street je. Rupanya ya Allah. Ini sinilah bukit yang paling musibat. Yang pernah saya lalu lah. Yang paling mencanak lah. Kalah bukit lain. Tu bukit apa tu? Yang starting bukit apa? Bukit Berapit. Yang nak ke Gerik tu. Yang kat Gerik tu. Itu pun aku beberapa kali outsider dah lah. Tak boleh outsider, kaki sakit. Kalah Bukit Avian tu. Gear pula buat hal. Tak boleh pergi paling low. Dah jenuh. Tapi tak ada tolak. Tak ada tolak semua sampai atas. Ni satu lagi bukit ni kat Pekalau Ulu. Nak sampai ke Gerik. Nak ambil masa 24 km lagi. Sekarang pukul 5.21. Semua dah tersadai basikal. Tersadai basikal. Termenung sekejap. Termenung sekejap lah. Kat depan ni tak ada bukit lagi ke tak. 24 km lagi nak ke Gerik. Pada ke Gerik itu pula kita nak kena lajak ke Lenggong. Itu lagi rasa 40 km rasa. Ada 30-40 km lagi. Gila kan. Ini kalau ikut kalau daripada Banjaran nak turun ke Gerik itu dia turun je. Ini bukan turun. Ini dia turun naik. Ini macam nak pergi ke Jeli. Macam nak pergi ke Jeli tau. Turun naik. Itu bukan naik saja-saja, naik tinggi macam nak. Aduh, nyampah. Lepas sikit lagi.